Jika tuan-puan benar-benar berminat menjadikan emas sebagai satu bentuk pelaburan, iaitu simpanan yang boleh menguntungkan dalam jangka masa panjang, tuan-puan perlu mensasarkan untuk memiliki item emas yang lebih besar seperti gold bar 100 gram, 250 gram ataupun 1 kilogram. Dalam konsep pelaburan emas, volume adalah kunci utama. Lagi besar gram emas yang tuan-puan pegang, lagi besar potensi keuntungan emas tersebut. Ini kerana emas bersaiz besar mempunyai spread value yang jauh lebih rendah, sekitar 7% untuk emas 100 gram, manakala 6% untuk gold bar 250 gram dan 1 kilogram. Bukan itu sahaja tuan-puan, dari sudut kos gold premium ataupun upah jauh lebih jimat. Contoh, 1 gram emas mempunyai kos premium sekitar RM15. Jika tuan-puan kumpul 1000 keping 1 gram, bermakna tuan-puan perlu keluarkan kos RM15,000 hanya untuk premium sahaja. Sedangkan jika tuan-puan memilih 1 keping gold bar 1 kilo, kos premium hanya sekitar RM250 sahaja. Jauh lebih murah, jauh lebih efektif dan jauh lebih menguntungkan untuk pelaburan jangka masa panjang. Tuan-puan mempunyai dua pilihan untuk mendapatkan emas ini. Pertama, beli terus cash and carry jika tuan-puan sudah ada dana yang mencukupi, atau yang kedua, simpan secara konsisten melalui akaun emas gap sehingga cukup gram yang tuan-puan targetkan. Jika tuan-puan nak mulakan dengan cara yang paling mudah, terus saja isi borang di beg biru di bawah. Saya bantu tuan-puan sebaiknya.